Setengah orang mengatakan kalau kita debat dengan politik, itu kotor, politik itu kotor. Sedangkan yang mengotorkan politik ialah manusia. Dan kita melihat bagaimana setengah manusia ini melihat bahawa politik itu tidak ada kebenaran dengan Islam. Dan dalam Islam hanya ada beberapa perkara saja, itulah rukun Islam. Ya, dan soal nikah, soal kahwin, soal mati, soal faraid dan seumpamanya. Jadi kita boleh simpulkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Harizal tadi bahawa kita tidak boleh lari daripada soal politik, berdakwah, menyampaikan mesej, membetulkan suasana. Dan yang bahagia Prof. Dr. Muhammad Hafiz tadi sebutkan apabila individu itu mahu melibatkan diri dalam politik, dalam arti kata yang luas, bukan bertanding gelar raya semata-mata, tetapi bercakap tentang kebaikan, bercakap tentang keadilan, haruslah ada asas yang disandarkan, iaitulah adil dari pandangan Islam. Jadi dalam hal itu Ustaz Dr. Khairuddin, yang disebutkan oleh Ustaz Dr. Muhammad Zainal tadi ialah berhubung dengan individu-individu. Jadi pada pandangan Ustaz dari sudut berpolitik ini, kita diberitahu bahawa Syekh Mustafa Sobri, iaitulah mufti di zaman Khalifah Osman yang menyebut bahawa jalan yang paling dekat menuju ke arah murtad ialah memisahkan di antara agama dengan urusan negara. Itulah memisahkan politik dengan urusan kehidupan. Jadi Ustaz, apabila individu ni ada merasa terpanggil, yang disebut oleh Profesor tadi, dan juga individu di zaman Nabi juga merasa terpanggil untuk bersama Nabi dan juga para anbiya untuk menyatakan hal-hal yang bersalahan dari sudut dilakukan oleh pemimpin. Kita dapati bahawa individu-individu ini merasa terpanggil untuk memegang panji-panji Islam. Orang yang muda berebut-rebut angkat tangan pada Nabi, kami nak pergi berjihad, nak pergi perang. Orang yang tua beritahu orang muda, kamu anak muda duduk rumah, biar ayah menghabiskan sisa umur ini untuk berjuang dan biarkan kami mati syahid. Yang muda jejak kaki nak pergi. Semuanya berebut-rebut nak jawatan. Ya, sedangkan yang disebut oleh doktor tadi sebutan bagaimana Abu Zar tidak meminta jawatan. Jadi dalam hal ini Ustaz, bagaimana kita nak menghuraikan, menghubung kaitkan di antara mahu terlibat dalam politik, mahu mengambil tanggungjawab, mahu merasa terpanggil, mahu memikut panji-panji Islam untuk menyatakan kebenaran, dan bagaimanakah individu ini dapat bertindak sendirian untuk membetulkan sesuatu yang tidak betul atau kemungkaran, dan bagaimana individu ini boleh bergabung dalam kelompok yang lebih besar untuk menolak kemungkaran yang besar dalam dunia politik pada hari ini. Dan untuk round yang pertama ini berhubung dengan kita bersandar kepada ilmu, dan lepas ini kita akan pergi kepada isu-isu. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masih pada Fadil Profesor Madian Dr. Sufian moderator pada malam ini. Fadil Al-Ustaz Profesor Dr. Profesor Madian Dr. Asri Zainal Abidin, sahabat saya ketika pengajian di Jordan ketika itu, Fadil Al-Ustaz Hafirizal yang dulu selalu di rumah saya di awal pengajian di Jordan, berkongsi rumah. Muslimin dan muslimat, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya saya nak bincang sedikit tentang maksud kalimah politik yang sebenarnya mempunyai pelbagai maksud, dan kita perlu lihat pada beberapa maksud yang biasa difahami oleh masyarakat. Pertamanya menarik kalau kita lihat buku yang masyhur ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, ulama terkenal di abad ini, yang bertajuk Ad-Din wa Siyasah, agama dan juga politik. Menariknya kerana buku ini memaparkan terlebih awal apakah yang dimaksudkan dengan as-siyasah, ataupun disebut dengan politik dalam bahasa Inggeris dan juga politik dalam bahasa Melayu kita pada hari ini. Kalimat as-siyasah dalam bahasa Arabnya berasal kalimat sasa yasusu,
dengan maksud memimpin, dengan maksud mengurus, dengan maksud mentadbir, dengan maksud memandu, dengan maksud menerangi. Itu asal usul kalimat sasa yasusu yang akhirnya keluar perkataan siasa. Asal kalimat siasa, kalau kita rujuk kamus-kamus Arab, merujuk kepada sasa dabah. Kita pandu, kita pimpin, kita jaga, kita terajui binatang ternakan seperti kami. Itu asalnya. Kemudian menjadi satu kalimah merujuk kepada usaha-usaha mengurus manusia. Kerana itu ringkasan dalam kamus-kamus menyebut al-qiyam bima yuslihuhu. Maknanya kita bertindak untuk memperelokkan sesuatu. Itu makna siasat pada kamusnya. Maknanya di situ kita nak siasat ada pada makna urus takdir, pengurusan, memandu dan juga memimpin. Itu kalimat al-siasat. Dalam bahasa Inggeris macam mana? Perkataan yang lebih dekat dengan kalimat al-siasat ialah kalimat politik. Yang ada atau usul kalimat Yunani yang akhirnya menjadi kata-kata dalam bahasa Inggeris. Politik merujuk kepada kepelbagaian teknik pengurusan. Itu asal perkataan politik. Kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran, Al-Quran tidak menyebut direct perkataan siasat. Perkataan politik dan tak disebut. Tetapi adakah maksud itu Al-Quran tidak berbicara tentang politik? Kata Dr. Yusuf Fadal tidak. Kerana Al-Quran menggunakan ibarat yang lain. Antara ibarat lainnya yang merujuk kepada politik dengan maksud mentadbir mengurus tadi ialah kalimat al-mulku, kerajaan. Kalimat al-hukmu. Al-hukmu ini kalau terjemahan lebih tepat ini governance. Persoalan urus tadbir. Bukan al-hukumah. Al-hukumah kerajaan. Nak kena beza al-hukumah dengan al-hukmu dalam bahasa Arab. Ini gabungan dengan governance. Jadi perkataan as-siasah kata Rasul Al-Qadawi dalam Quran ini merujuk pada al-mulku, merujuk pada kalimat maskana seperti kata Allah Subhanahu wa taala allazina immakkannahum fil ardi, orang-orang yang kami tamkinkan di atas muka bumi. Makna tamkin politik. Allah beri pada mereka kuasa siasat. Bila Allah beri kuasa siasat kepada mereka, makkannahum fil ardi, apa mereka buat? Aqamus salat, mereka menegakkan salat, wa atawuz zakat. Kalau makkannah itu merujuk kepada kisah Nabi Allah Yusuf. Makkannahu, kami telah tamkinkan dia, yatabawwa haythu yasha. Kata ulama ni, yatasarraf haythu yasha. Dia boleh bertindak apa saja. Bila ada kuasa siasat, maka dia boleh bertindak apa yang dia mahu. Maksudnya, kalimah maskana merujuk pada kalimah siasat. Itu dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW, kalimah yang jelas menggunakan kalimah siasat adalah hadis tentang Banu Israel. Karena Banu Israel tasusuhumul abiyah. Adalah Banu Israel sebelumnya mereka ini tasusu, disiasat, diurus, dipandu, diteraji oleh para anbiya. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Bila mati seorang nabi, diganti dengan nabi yang lain. Artinya nabi-nabi para anbiya pemerintah silih berganti, siasat, menjalankan siasat silih berganti. Tetapi fa'innahu la nabiyya ba'di. Tapi tak ada nabi lagi selepas saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Banu Israel, pemerintahan mereka diurus oleh Nabi. Mati Nabi seorang, ganti Nabi lain. Mati seorang, ganti Nabi. Kecuali kisah Salut, inna Allah qad ba'atha lakum Salut amalika. Allah hantar Salut kepada lagi. Kita lain, istisna'iyah, itu pengecuali. Tapi dalam konteks orang Islam, zaman Nabi macam mana? Fa'innahu la nabiyya ba'di. Saya mula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas saya mati, tak ada Nabi lain lagi lah. Tapi tak boleh nak ikut senario Banu Israel yang diganti oleh Nabi. Jadi lagu mana? Wasayakunu khulafa. Yang ada ialah khulafa, para pengganti. Dan kita menggunakan musuh itu khulafa. Merujuk pada khalifah yang pertamanya ialah Abu Bakar As-Siddiq. Maka sebab itu
sebaik wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasad Nabi ditangguhkan kebumiannya sehingga hanya diselesaikan pada hari Selasa malam Rabu. Kenapa? Kerana para sahabat Nabi berkumpul di balai Saqifah Bani Sa'id, balai raya lah kita kata hari ini, berbincang siapa yang patut menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebagai Nabi, tapi menggantikan Nabi sebagai pemerintah yang akan menjalankan urusan siasat nanti, menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq, maka barulah dikebumikan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi satu ijma' kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu urusan siasat, urusan politik mesti diutamakan berbanding urusan persoalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau urusan politik, persoalan melibatkan agama. Sehingga ulama simpulkan dalam kitab-kitab tulisan mereka, Al-Ahkam, Al-Sultan dan sebagainya, menyatakan bahawa Al-Khilafah khilafatun anil nubuwah. Khilafah ialah khilafah anil nubuwah, menggantikan kenabian. Nak ganti sebagai apa? Fi iqamati dalam menegakkan agama. Tapi siasat dalam Islam ialah nak menegakkan agama. Satu, wasiyasatu, siasah dunia, wasiyasatu dunia, dan siasah dunia, mempolitikkan dia, menguruskan dunia bihi, dengannya. Ini balik mana? Balik pada agama. Maka itulah politik dalam Islam tak dapat dipisahkan dengan agama. Kata Rasulullah SAW, kenapa? Kerana tugas para pemerintah ialah menggantikan Nabi untuk melaksanakan agama Allah dan mengurus bumi dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dengan agama Allah? Kerana dengan agama Allah, prinsip-prinsip yang disediakan oleh Allah itulah yang menjamin keadilan untuk manusia. Tidak ada keadilan yang sebenar melainkan pada Islam. Baiklah tuan-tuan, kalau kita buka Al-Quran, dia ada kalimah-kalimah yang merupakan sifat ataupun khususiyat pada Islam, tetapi dilafazkan dengan kalimah sebenarnya Al-Adlu. Al-Adlu dalam Quran, Al-Adlu wal Islam adalah Islam. Kalimat al-khairu wal Islam. Contohnya kalau kita baca ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ada satu kelompok yang yad'una ilal khair, menyeru pada al-khair, kebaikan. Al-khair, kata ulama tafsir, al-khair wal Islam, kebaikan yang sebenarnya adalah al-Islam. Sama juga bincang al-birru yang sebenarnya al-birru wal Islam. Sama dengan al-adlu huwa Islam. Kalimah yang sinonim. Keadilan atas Islam itu. Arti tugas pemerintah ialah nak pastikan manusia mendapat keadilan. Persoalan keadilan macam mana? Keadilan yang digariskan oleh syarak. Kerana manusia memang akan berbeza dalam mentaklifkan keadilan. Sebagai orang mentafsirkan adil dengan maksud apa dan sama rata. Tapi Islam bukan sama rata. Waktu syai' fi mahali. Letak sesuatu kena pada tempatnya, barulah dikatakan sebagai adil. Itu kalimah siasat politik. Baik, kalau kita balik pada kita hari ini, itu politik maksud. Sekurang-kurang dua dan itu. Satunya, bila disebut politik, merujuk pada pemerintah yang berpolitik, pemerintah yang menguruskan pentadbiran. Itu satu nama. Yang kedua, bila disebut politik pula, merujuk pada kita berpolitik, mana kita ambil tahu persoalan pentadbiran pemerintah. Dalam sejarah awal manusia, bila sebut politik ini hanya melibatkan pemerintah saja, tak ada kaitan dengan rakyat. Soalan kuasa istibdad, kuasa mahalnya lega pada pemerintah, tak ada kaitan dengan rakyat. Rakyat hanya tahan manfaat, dengan manfaat. Tapi Islam tidak begitu. Islam, bila sebut politik, satu kerana pemerintah, satu dalam satu sudut. Pemerintah dengan kehendak Allah Subhanahu, merujuk pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat berpolitik sekurang-kurangnya satu dalam menentukan siapa pemerintah mereka. Yang kedua, selepas diberikan amanah pemerintahan, berpolitik dengan maksud muhasabah, menilai kerja-kerja pemerintahan, mengkritik kerja-kerja pemerintahan, mengkritik persoalan pemerintahan, itu adalah berpolitik. Dan mengkritik kesilapan pemerintahan disebut oleh Nabi SAW sebagai jihad yang besar. Merujuk kepada hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, yang mana kata Nabi SAW, inna likulli ghadirin liwa'an yawmal qiyamati ala qadri ghadrati. Setiap orang yang kiamat akan dipancarkan bagi berdiri pada hari kiamat berdasarkan besar
kecil pengkhianatannya. Ala inna akbar ghadri, sesungguhnya sebesar-besar pengkhianatan pemerintahan anak-anak. Sebesar-besar pengkhianatan ghadru amir amadin, pengkhianatan amir. Amir maknanya banyak. Antara mana amir? Pemerintah. Pengkhianatan pemerintah yang menjaga orang awam, kalangan awam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala la yamna'anna rajulan mahabbatun nas, janganlah sama sekali kehebatan manusia ini menjadikan seseorang laki-laki gerun untuk menyatakan kebenaran iza alimah bila dia mengetahui kebenaran tersebut. Maknanya apa? Berlaku pengkhianatan oleh pemerintah dalam urusan politik negara, maka rakyat kena bangkit dan jangan ada rasa takut, jangan rasa gerun kerana kehebatan manusia pemerintah tadi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna afdalal jihadi kalimatu haqqin inda sultan da'i, sesungguhnya seafdal jihad, kalimah yang benar di sisi seorang pemerintah yang zalim. Artinya ucapan rakyat menegur pemerintah dengan apa cara sekalipun itu adalah berpolitik yang disuruh oleh agama. Dan kalau kita kata macam mana pula politik matang? Kalimah matang kalau rujuk kamus lewat, antara maksudnya dia kata sudah besar, sudah tua, antaranya sudah berpengalaman, sudah berpengetahuan. Okey, politik yang matang, satu politik pemerintah yang matang, politik yang memerintah dengan ada ilmu, pengalaman dan pengetahuan. Politik rakyat yang muhasabah pemerintah ialah politik orang-orang yang ada ilmu, ada pengetahuan, ada maklumat untuk membincangkan berkaitan dengan politik. Maka jika orang itu tidak ada ilmu, tidak ada pengalaman, tiba-tiba nak berpolitik menyebabkan dia silap dalam percakapan politik, dia menegur suatu yang betul dan tak menegur suatu yang salah. Mungkin kesilapan. Kenapa? Kerana kebodohan. Maka politik matang ialah politik yang basnya pada ilmu, dan ilmu yang paling penting, ilmu berkaitan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala sebagai raw yang pertama. Wallahu taala. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita round pertama ni kita telah mendapat input berhubung dengan ilmu, hal-hal yang asas berhubung dengan kenapa kita bercakap tentang politik, terlibat dengan politik, dan kesimpulan round pertama ni kita boleh sebut bahawa politik itu sebahagian daripada penghayatan kehidupan, dan ini mencerminkan sunatullah, kehidupan para rasul, para anbiya dan juga umat Islam yang faham tentang tuntutan iman